Assalamualaikum guys. So, apa dah jadi dengan Bursa Malaysia? Sudah jatuh di tipe tangga. Pertamanya pengeluaran dana asing lah yang keluar berbilion-bilion kan untuk tahun ni semenjak Oktober lepas kan. Turun. Kemudian sesuatu yang tidak dijangka lah kan, selama 30 tahun FI berkecimpung dalam Bursa Malaysia ni kan. Buat kali yang pertamanya market jatuh disebabkan kerana satu orang, Donald Trump kan, yang mengeluarkan reciprocal tarif yang menyebabkan semua pasaran di dunia terjejas, termasuklah Amerika Syarikat sendiri. Jadi ini adalah satu pengalaman yang barulah, dan FI pun tak tahulah apa impact dia dan macam mana nak mengatasi keadaan ni dan sebagainya kan. Apa akan terjadi, berapa lama perkara ni akan membawa kepada kejatuhan kan, berapa jauh boleh jatuh dan sebagainya. Tapi kalau anda lihat, Alhamdulillah Bursa Malaysia bertahan pada sekitar 1440 mata sejak semalam dalam keadaan yang ketidaktentuan pasaran pada ketika ini. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia nampak gaya lebih teruk kan. So cerita dia tuan-tuan dan puan, sebenarnya bursa, mana-mana bursa pun di seluruh dunia ni sangat penting. Kenapa? Sebab kebanyakan pelabur-pelabur, orang-orang rakyat negara tu yang ada duit akan melabur dalam bursa mereka. Dan kalau bursa mereka jatuh, mereka tidak dapat keluarkan duit, keuntungan daripada bursa, tak dapat keluarkan dividen dan sebagainya, dan untuk merancangkan ekonomi kan. Kalau anda lihat tahun ini dengan kejatuhan bursa ni, ramai pelabur tak dapat keluar duit, tak dapat buat untung, jadi tak dapatlah untuk membeli belah sebelum hari raya. Jadi secara tak langsung ekonomi jadi perlahan. Begitu juga dengan pengeluar-pengeluar kan, bila syarikat-syarikat di bursa kan, bila harga saham dia rendah, dia terpaksa menggunakan duit untuk beli balik syarikat dia, saham syarikat dia. Ataupun bila harga rendah, dia tak boleh lah untuk jual sebahagian dari saham dia untuk gunakan sebagai modal untuk mengembangkan lagi syarikat dia. Begitu juga IPO juga kan, mungkin tidak dapat suntikan dana pada pelabur-pelabur awam supaya syarikat tersebut dapat modal untuk mengembangkan syarikat dia. So sebenarnya Bursa Malaysia ni sangat penting. Dengan kenaikan Bursa Malaysia, maka ia akan menunjukkan ekonomi yang meningkat. So kalau turun dia macam ni, dia akan menyebabkan ekonomi merudum sama. Itulah indikator Bursa Malaysia untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye.